tips untuk selamatkan simpanan haji daripada bocor. Pertama sekali, pastikan tuan-puan sudah berdaftar untuk ke haji. Yang kedua, tuan-puan boleh bekukan simpanan haji tuan-puan dalam bentuk emas supaya tidak mudah tuan-puan guna untuk tujuan yang lain. Kos haji bergantung kepada status kewangan tuan-puan sama ada B40, M40 ataupun T20. Jika tuan-puan tergolong dalam golongan B40, tuan-puan boleh letakkan target untuk menyimpan 10 dinar. M40 pula perlukan 50 gram emas dan T20 tuan-puan boleh target untuk simpan 100 gram emas berdasarkan harga emas RM500 per gram. Dengan akaun emas Cap Public Gold, tuan-puan boleh bermula dengan serendah RM100 dan fokus pada penambahan gram emas dalam tabungan tuan-puan. Tiba masa untuk menunaikan haji, tuan-puan boleh jual emas tuan-puan melalui akaun Gap atau di mana-mana cawangan Public Gold kerana Public Gold memberi jaminan beli balik emas dengan harga yang tinggi dan belian tanpa syarat. Kaedah belian dan jualan emas bersama Public Gold adalah sangat mudah dan telus. Untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.